apa yang anda Cina. Hari ini saya ada satu lagi menu sarapan pagi, iaitu menu mihun tom yum USA. Kalau anda tahu apa maksud USA, tonton video saya sampai habis. Okey, balik di sini ada bahan yang saya gunakan untuk membuat mihun tom yum USA, iaitu toge, tahu, daun ketumbar, bawang holland, carrot, isi soto, udang, ayam, daun limau, serai, akar ketumbar, apa nama ni? Lengkuas, bawang putih dan bawang merah. Saya menggunakan paste tom yum Thai. Ni dah kurang dah sebab saya selalu gunakan dah. Saya biasa menggunakan paste tom yum Thai ni. Ni yang rasa padu bagi saya lah. Lepas tu saya ada susu cair. Saya tak menggunakan santan. Lepas tu mihun. Okey, lain-lain bahan ada di dapur saya. Okey, saksikan saya di dapur berasi sekarang. Jom balik. Okey, untuk membuat tos tom yum ni, saya akan rebuskan isi udang dan sotong untuk saya mendapatkan apa orang kata paste dia lah, stok, orang kata stok. Okey, macam mana saya nak buat stok ni, saksikan sekarang. Okey, untuk membuat stok ni saya akan rebuskan udang dan sotong ni dahulu. Okey, lepas tu seterusnya ada lagi cara dia. Okey, biar air mendidih. Okey, air dah mendidih, kita masukkan udang lah. Okey, jangan biarkan udang ni masak sangat. Okey, kita tu agak-agak ni lah sempurna, dia masak sempurna. Tak payah nak masak dia terlampau masak sangat. Okey, rebuskan, biarkan dia kemerah-merahan. Okey, sotong ni pun biar dia masak dah. Okey, biar kedua-dua benda ni betul-betul masak. Okey, ni pun dah masak. Okey, kita padamkan api ni dulu. Kita ambil isi ya. Okey, kita ambil isi ya. Okey, untuk air rebusan udang ni dengan sotong ni kita jangan buang, kita gunakan. Okey. Okey, untuk udang ni kita buang, kita ambil macam ni ya. Kita simpan ekor, jauh ekor ni kita guna. Yang kepala ni kita letak ni. Yang kepala ni kita letak kat sini ya. Okey. Untuk kepala udang ni kita asingkan, letak kat sini ya. Kulit dia ni sama ke. Lagipun kalau kita makan pun kita tak buang kulit ni, tapi saya tak buang, saya pakai juga dia punya kulit ni. Okey. Okey, ini adalah hasil kulit apa semua benda kat sini. Okey. Bagaimana saya gunakan ni, kita tengok. Okey. Okey, air rebusan udang ni tadi kita masukkan dekat ni lah. Masuk habis, tak apa. Lepas tu masukkan kulit udang tadi. Masukkan lah. Okay, supaya kita dapat dia punya kau lah. Ini cara dia. Tu kita kisau. Okay. Kita kisau. Kisau sehingga halus lah. Bagaimana semua pisau udang ni pun dah ni. Kita tengok kejadian macam mana. Kita tapis lah. Inilah kejadian dia. Tengok. Kita coba gunakan kuah dia saja, isi. Inilah hasil dia punya apa nama tadi? Kulit udang dengan kepala udang. Okey, seterusnya kita akan memasak kuah tom yum. Okey, saya tak tak
gunakan toyam pedas lah, sebab saya tak dah tak ini sangat lah dengan pedas-pedas ni. Tu saya biasakan toyam sajalah. Kalau nak rasa pedas, campur cili, tu ya. Okay. Minyak pun dah panas, kita masukkan bawang putih dan bawang merah. Okay. Masukkan lengkuas dengan ni ya, perlahan api. Masukkan ayam. Okay. Api jangan kuat sangat. Tunggu ayam ni masak. Masukkan pesto toyam. Ini adalah saya punya style lah. Keluarkan api dulu biar dia sebati, biar dia pecah minyak sedikit. Oke, masukkan daun limau. Ini tadi stok stok udang kita masukkan. Inilah kejadian ya. Kalau nak cantik tadi kita ada tomato, saya tak beli tomato, tak apa, kita biarkan tomatoku, kita abaikan tomato tu. Okey. Masukkan batang ketumbar ataupun akar ketumbar, bagi dia penyek-penyek macam ni lah. Ataupun kita ketuk, jangan biarkan dia penyek macam ni. Masukkan dia. Saya rasa kuah tak cukup, masukkan sikit, tambahkan sikit, biarkan mendidih. Untuk ni kita masukkan bihun. Mohon maaf lah, mana dia sensitif bagi udang, bagi siput, maka saya sorang lah. Okey, letakkan udang. Okey, ni ni duk tubuh las dia lah. Tahu letakkan, toge letakkan. Okey, ni isi sotong, letakkan isi sotong. Okey, sayur pun kita letakkan sikit lah, sebab sejenis saya wajib sayur ni ada. Okey, sayur letakkan. Okey. Okey, kuah dia pun dah mendidih. So pertama kita masukkan, jangan lupa sos ikan. Wajib sos ikan ni ataupun sos sotong. Ni pun dah dekat habis dah ni. Okey, kacau. Okey, masukkan, saya gunakan secukup rasa lah. Senang kita masukkan secukup rasa. Okey. Okey. Okey, masukkan gula sedikit biar dia ada masam manis. Okey. Kalau nak masam, kita buh limau lah. Saya tak buh limau, cukuplah masam ni. Rasa tom yam tu tadi pun dah masam, cukuplah. Kalau nak masam, tengok saya rasa dulu. Kalau cukup, dah masam dah ni, cukup lah.
kurang gula, tambah gula sikit. Biar dia rasa manis-manis sikit. Oh, sedap. Boleh. Okey. Lepas tu kita masukkan susu cair. Biar dia berkrim. Inilah kejadian dia. Nampak dia ada berkrim. Dia punya kuah ni. Okey, kita ambil kuah dia saja. Nanti yang ni kita asingkan. Sebab kita tak nak makan rempah. Okey. Memang padu lah. Okay, untuk rempah ni kita asingkan. Kita nak ambil kuah dia saja. Okey, asingkan benda ni dengan isi ayam ni kita gunalah. Okey. Okey. Biar dia berlegak di situ. Okey. Okey, kita ambil isi ayam ni. Letak sini isi ayam tadi. Kita jangan buang. Serai dengan tu kita asingkanlah. Cuma ambil isi ayam je. Sebab kita nak terbakar lengkuas apa semua ni lah. Okey. Tu je. Okey, sekarang kita masukkan kuah dia ni dalam ni lah. Tuangkan saja. Tengok kuah dia. Sahabat, ni mi Hun USA saya dah siap ni Tom Yum USA. Okey, seterusnya saya katakan ni mi Hun USA. Okey, mari tengok sini apa maksud mi Hun USA. Pertama, U bermaksud dia udang, S bermaksud dia sotong, A bermaksud dia ayam. Jadilah dia mi Hun Tom Yum USA. Udang, sotong, ayam. Bukan mi Hun Tom Yum buatan Amerika dengan salah anggap. Okey, itu maksud dia USA. Okey, masuk sini baliklah yang nak makan. Okey, inilah kejadian dia balik. Mi Hun USA, mi Hun Tom Yum USA. Okey, seterusnya. Okey, jemput makan dan selamat pagi balik. Okey. Memang lah. Kita buat apa yang kita boleh buat. Buat dekat rumah, simple je. Tengok padu. Sotong ni saya pakai sotong frozen lah. Kalau sotong fresh memang sedap lah. Okey, adik. Setakat ni saja konten sarapan pagi saya, iaitu mi Hun Tom Yum USA. Terima kasih kepada yang telah menonton video saya sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe apa yang dalam channel. Okey, adik sahabat. Jumpa lagi kita next konten. Okey, bye.